Sebagai seorang ahli politik, pengalaman saya lah yang pertama, kita jangan mudah koyak. Kita kena sabar, kita kena tabah dan Jangan kita mudah koyak. jangan mudah koyak. Oh. Selamat datang ke episod ketiga Dialog NS, di mana dialog ini adalah satu platform untuk kita memperkenalkan mengenai pemimpin wanita yang berada di Malaysia ini. Tak kira dari parti mana, tapi kita nak menggalakkan wanita-wanita sama ada mereka sedang belajar ataupun sudah bekerja ataupun apa yang berniaga, apa yang diorang buat, kita nak beri peluang kepada mereka untuk menyuarakan apa yang mereka hasratkan, memperkasakan wanita. Jadi pada kali ini kita menjemput seorang yang sudah lama juga dalam politik bersama dengan saya, yang berhormat daripada Rantau Panjang, iaitu Datuk Zailah. Jadi selamat datang ke episod ketiga ni. Kalau sebelum ini yang pertama kita sudah jemput yang berhormat daripada Bentong, kedua daripada yang Teresa Kok tu. Oh, dia memang hebat, sukalah seronok bercakap dengan dia. Saya percaya kali ini pun bukan saja seronok tapi banyak memberi maklumat kepada kita, sebab kita ni pelbagai parti, tak kira parti daripada kerajaan ataupun yang membangkang ke, tak kisah, yang penting pemimpin wanita. Jadi sekali lagi mengucapkan selamat datang. Terima kasih. Mungkin yang berhormat juga boleh memperkenalkan diri bagaimana terlibat dalam politik ni, karier politik ini, ya, yang berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tok Sri kerana sudi menjemput saya untuk bersama pada hari ini. Alhamdulillah, dan tahniah kerana program dialog ini memberi peluang kepada kami tanpa mengira parti politik untuk bersama, alhamdulillah, demi negara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana yang Datuk sebut tadi, saya nama Siti Zailah binti Muhammad Yusof, selaku ahli Parlimen Rantau Panjang. Saya terlibat dalam politik ni selaku ahli Dewan Negara sejak tahun 2000, Datuk Sri. Dari Dewan Negara? Ya, saya dua penggal di Dewan Negara. Sebab kita bersama di Dewan Rakyat kan? Ya, tahun 2000 hingga 2006 saya selaku senator. Kemudian 2008 sampai sekarang di Dewan Rakyat. Itu samalah kita. Sama-sama empat penggal. 2008 ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya terlibat dengan politik ni sebenarnya bukanlah satu cita-cita awal. Saya sebelum ni banyak terlibat dalam program pendidikan masyarakat. Saya banyak saya bekerja di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, mengadakan pendidikan kuliah untuk surau, masjid, saya ceramah, begitu juga berkaitan dengan pengurusan dakwah. Jadi apabila kerajaan negeri memilih saya untuk bersama dalam arena politik sebagai ahli senator selaku Dewan Negara, di situlah bermulanya saya secara langsung terlibat dengan politik. Jadi alhamdulillah buat masa sekarang ni, alhamdulillah kita lihat sudah semakin ramai wanita-wanita yang terlibat dengan politik. Kita berharapkan lebih ramai lagi menyertai kita supaya kita lebih banyak dapat bersuara. Bercakap mengenai dari tahun 2008 ni sudah berada di Dewan Rakyat, yang berhormat juga pernah menjadi timbalan menteri kepada KPWKM dulu, dan melalui masa itulah saya dapat melihat yang berhormat memang ada banyak memberi sumbangan kepada wanita dan juga keluarga dan masyarakat. Dan mungkin yang berhormat ada yang jadi legacy kepada masyarakat kita di seluruh Malaysia ini, mungkin nak berkongsi dengan kita. Okey, Masya Allah. Sebenarnya apabila sebut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pertama kali saya ucap syabas pada YB lah kerana meneruskan legasi yang sebenarnya kerja ni bukan kerja mudah. Bukan. Saya apabila berada di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, saya
mula-mula tu saya terkejut, Masya Allah, besarnya tanggungjawab, banyaknya tugas yang perlu dia laksanakan. Tapi sebenarnya isu-isu segini dekat dengan hati saya, sebab saya berasal daripada kampung desa di pendalaman dekat sempadan Thailand, di Rantau Panjang. Kita selalu melihat isu-isu masyarakat. Jadi apabila kita berada di kementerian ni, baru kita nampak dengan lebih jelas betapa besarnya peranan yang harus kita mainkan untuk kita membangunkan masyarakat. Banyak perkara yang kita telah bawa juga perubahan untuk masa zaman kami berada di kementerian masa tu. Di antaranya ialah menaikkan kadar bantuan. Untuk penerima bantuan di bawah JKM. Kalau sebelum ini contoh kadar bantuan untuk warga emas hanya 350, yang mungkin kita naikkan kepada 500. Kadar bantuan kepada kanak-kanak BKK sebelum ini hanya 450, tapi kita naikkan sehingga RM1,000 satu keluarga. Begitu juga bantuan kepada OKU. Sebab kita melihat keperluan dengan suasana semasa hari ini memerlukan kewangan yang banyak, tak cukup. Tu pun kalau kita kira tak memadai lagi. Tak cukup. Yang Muhammad Sadri selalu bertanya kan, kumpulan dari sebelah sana selalu bertanya tak minta lebih ke apa. Tak cukup. Betul, tak cukup. Tak cukup. Dan saya melihat juga masa saya berada di Malam Menteri dulu, iaitu untuk kita perkasakan institusi kanak-kanak. Kita ada beberapa rumah institusi kanak-kanak di bawah JKM yang perlu kita lihat, terutama di sudut modulnya, dari sudut kebajikannya. Dan saya melihat di antaranya adalah kebajikan juga kepada mereka penghuni-penghuni di rumah-rumah institusi yang di bawah kita, termasuk juga untuk warga emas. Masa saya melawat rumah di rumah kebajikan di Melaka, saya ingat saya dapat maklum daripada pegawai kita di sana, tak cukup pegawai untuk membimbing mereka, terutama di sudut ibadah. Sebab kita ketika itu hanya ada seorang saja pegawai agama. Jadi ketika itulah kita bincang dengan Menteri Agama supaya tambahkan kader dakwah untuk bantu di rumah-rumah institusi ini. Alhamdulillah, lepas tu kita mendapat ramai pegawai tambahan yang boleh membimbing mereka, terutama warga-warga emas yang ada di institusi kita. Begitu juga apabila membincangkan isu kebajikan ini, saya sangat tersentuh hati apabila isu yang berbangkit tentang anak-anak terdampar. Anak-anak terdampar, Datuk Seri, kita semua tahu Kementerian Wanita ni memang banyak sangat. Sebab itulah saya kata Kementerian Wanita ni kementerian yang banyak dapat pahala, lubuk pahala. Kalau buat kerja memang dapat pahala, kan? Alhamdulillah, insyaAllah. Sebab semuanya membantu orang yang memerlukan. Anak-anak yang terdampar, kebanyakan mereka ini kita tak tahu siapa ibu, siapa ayah, agama apa kita tak tahu. Mereka diletak di tempat-tempat yang macam-macam lah, di tepi jalan, dalam kotak, tepi longkang. Jadi pada masa tu saya ingat apabila saya merujuk kepada pihak pegawai kita, dia kata macam mana penentuan agama bayi tu. Jadi masa itu pegawai kita beritahu pekeliling masa tu mengikut di mana bayi itu dijumpai. Kalau dijumpai di gereja, diletakkan agama Kristian. Kalau dijumpai di tempat ibadah kaum Buddha, maknanya diberi agama Buddha. Ketika itulah saya bagi pandangan, saya kata kita kena bertambah baik. Sebab kita nak selamat anak-anak ini bukan semata-mata selamatkan jasadnya, tapi kita selamatkan akidahnya. Jadi ketika itulah kita merujuk kepada fatwa kebangsaan, merujuk kepada pihak Majlis Agama JAKIM juga kita rujuk untuk kita meletakkan prioriti, terutama bagi anak-anak yang Melayu ni, kita letak Islam sebagai agama anak-anak tu. Sebab isu berlaku, Datuk Seri, dalam satu rumah institusi kanak-kanak di Perak, dan masa tu saya pergi buat lawatan, saya tengok ada seorang kanak-kanak tu memang Masya Allah yang dipelihara di bawah institusi kita sangat bagus, akhlaknya bagus, solatnya. Masa kami pergi tu bulan Ramadan, dia azan, dia jadi imam solat. Tetapi ketika itu saya dapat maklum bagaimana agama dalam surat beranaknya adalah agama Hindu. Sedangkan dia ni adalah memang dah Islam. Saya kata kenapa? Sebab ketika ditemui dekat dengan kuil. Jadi itulah jadi alhamdulillah Datuk Seri, kita dah berjaya ubah pekeliling di mana kanak-kanak yang terdampar ini kita letakkan keutamaannya mengikut fitrah.
dan mengikut fatwa kebangsaan, Islam menjadi keutamaan, dan sekiranya dapat dibuktikan dia ni anak non-Muslim, barulah diubah kepada diletakkan sebagai agama non-Muslim. Jadi begitu besar peranan YB sebenarnya. Kita kena melihat semua sudut, bukan sahaja di sudut kebajikan, dari sudut pembangunan insan itu sendiri untuk kita melahirkan satu masyarakat yang sejahtera. Terima kasih Muhammad. Saya percaya itu menjadi legasi kementerian kita sekarang ini, sebab sekarang ini belum ada lagi masalah itu dirujuk kepada kita lagi. Bermakna itu sudah orang kata dah teruskan legasi itu, kerana panduan dia sudah ada. Saya nak teruskan lagi dalam kita menjalankan tugas ini, seperti yang dikatakan tadi, apabila dalam kementerian ini kalau kita buat kerja dengan betul, insya-Allah itulah pahala yang kita perolehi. Melainkan kita diberi kuasa tak buat kerja. Namun begitu memang diakui kerja dia banyak. Tugas itu begitu banyak sekali. Hari-hari saya menerima, dari hari pertama macam tadilah. Hari pertama saya menjadi menteri, saya sudah menerima yang kanak-kanak didera secara seksual. Setiap hari sekurang-kurang satu kes dilaporkan melalui social media tu. Bukan yang secara rasmi, tapi yang melalui social media pun kita ambil tindakan. Kita tidak membiarkannya. Jadi saya menggunakan pelbagai cara. Saya hantar masuk grup yang besar ni, saya masuk grup yang ketua dia, saya masuk grup yang satu lagi ni, sampai 3-4 grup, supaya mereka dapat sekurang-kurangnya mereka dapat menjalankan siasatan itu. Jadi inilah yang Muhammad sudah melaluinya. Jadi mungkin apa cabarannya Muhammad pada masa itu apabila menjalankan tugas ini? Saya percaya memang kita dah tahu, kita percaya memang ianya memang mencabar, tapi apa yang menjadi cabaran kepada Muhammad, terutama sekali dalam bidang politik ini, dicantumkan dengan tugas-tugas begini. Jadi mungkin yang Muhammad boleh lagi berkongsi dengan mereka di luar sana. Terima kasih Datuk Seri. Saya suka sebenarnya berkongsi sebab kita sama-sama memahami dan menghayati apa yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila sebut tentang cabaran, di antara cabaran yang kita lihat yang perlu kita tangani bersama ialah bagaimana untuk kita bina, untuk lahirkan masyarakat sejahtera melalui keluarga itu sendiri. Sebab kita lihat masalah sosial yang semakin membara hari ini bermula daripada kerosakan institusi keluarga. Betul. Kadar penceraian yang semakin tinggi, masalah keganasan dalam rumah tangga, pengabaian terhadap keluarga dan anak-anak, begitu juga sebaliknya anak-anak yang mengabaikan ibu bapa yang telah tua. Ini di antara masalah-masalah yang sedang melikungi masyarakat hari ini. Sebab itulah saya rasa di antara cabaran besar kita di kementerian ini ialah bagaimana untuk kita bina keluarga itu sendiri. Dan pada pandangan saya, pembinaan keluarga ini bukan semata-mata tanggungjawab Kementerian Wanita saja. Betul. Tanggungjawab ini tanggungjawab bersama semua kementerian. Sebab kita Kementerian Wanita ini kita mengurus manusia. Yang cabarannya taruh luas, bukan tak keluarga, tapi kita menjaga OKU juga, kita menjaga warga emas, kita menjaga kanak-kanak terdampar, kita menjaga juga kebajikan golongan yang rentan, yang miskin. Betul. Yang terlalu besar sebenarnya. Jadi apabila saya berada di situ, saya kata Masya Allah, kerja yang ditanggung oleh pegawai-pegawai kita sangat berat. Dan apabila saya ingat peristiwa yang berlaku di Putra Heights, contoh pegawai kita di tengah nak raya masa tu terpaksa berkorban untuk membantu mangsa-mangsa kebakaran di Putra Heights. Begitu juga mangsa letupan, begitu juga ketika banjir. Ada di kalangan kaki tangan kita juga yang mereka juga, rumah mereka juga banjir. Betul. Tapi mereka berkorban. Macam-macam pengorbanan yang mereka lakukan dengan tak dapat dibayangkan jasa mereka, tak mampu nak balas, tak cukup dengan allowance dan gaji kalau kita nak bayar. Mereka sanggup berkorban demi kerana untuk menjalankan tugas membela terutama mereka-mereka yang sedang ditimpa bencana. Jadi itu di antara cabaran besar, dan bagi saya lah dalam depan dengan isu gini Datuk Seri, kerajaan saya cadangkanlah, kerajaan perlu melihat kementerian ini dengan serius, perlu melihat sekiranya perlu bajet yang perlu ada tambahan bajet. Betul. Sebab dia menjaga wanita, menjaga keluarga, menjaga kanak-kanak, menjaga golongan rentan, menjaga kebajikan. Masya Allah, ini bukan tugas kecil.
kecil dan kita mempunyai pegawai di kaki tangan yang committed. Ya, yang committed dan yang sebenarnya masih ramai perlu pertambahan, saya tahu. Betul. Saya kadang-kadang susah juga saya bila ditanya macam mana yang Muhammad nak menanganinya. Itu saya nak kata bukan saya punya tugas susah juga. Kita memang sentiasa menjalankan program-program yang meliputi untuk kita menangani nilai-nilai murni ini. Tapi kalau dari rumah itu sendiri, manalah kita tahu dia nak melahirkan anak, macam mana dia nak menangani ataupun mengurus keluarganya. Ini di antara memang cabarannya. Yang Muhammad, kita dalam parlimen ni ada 30 orang wanita. Ini masih lagi didominasikan oleh lelaki. Apa pandangan yang Muhammad mengenai fenomena perkara seperti ini? Bagaimana kita nak meningkatkan lagi ataupun nak mempengaruhi kepimpinan kita ni, sebab kita masing-masing ada parti politik. Bagaimana mereka melihat parti-parti mereka sendiri dan untuk memikir seharusnya lebih ramai lagi wanita, sebab penduduk wanita di setiap DUN ataupun parlimen, saya nampak kebanyakannya, kalau kami parti kami dalam 14 kerusi untuk parti PBB itu hampir semuanya adalah majoriti dia wanita. Jadi apa pandangannya Muhammad, bagaimana penerimaan orang mengenai apabila melihat kepimpinan wanita pada diri YB, kerana kita ni semuanya pemimpin, tapi mungkin ramai juga yang memberi pandangan kepada Yang Berhormat mengenai kepimpinan wanita, dan mungkin Yang Berhormat sendiri telah melaluinya apa yang dirasakan. Ini peluang kita untuk bercakap lah. Saya kata ini adalah untuk memperkasakan wanita, remaja, memberi mereka suara untuk mereka bercakap. Inilah ruang yang paling orang kata paling baiklah untuk kita berkongsi. Ya. Terima kasih Datuk Sri. Saya minat dengan tajuk ni sebab itu adalah cabaran bagi kita bersama. Cabaran, ya. Kalau kita lihat data yang ada dalam menghadapi contoh PRU yang ke-16 ni, sebenarnya pengundi muda semakin ramai. Apabila kerajaan menetapkan umur 18 tahun sebagai pengundi awal ni, boleh mengundi, maka kita dapati lebih daripada 50% sebenarnya pengundi muda yang ada dalam negara kita. Begitu juga sebagaimana yang Berhormat sebut tadi, pengundi wanita lebih daripada separuh. Kawasan saya pun sama, lebih daripada 50%. Kadang-kadang ada tempat 50%. Jarang sangat kawasan ni, kurang 50%. Pengundinya adalah wanita. Dan kalau kita tengok kemampuan wanita di institusi pengajian tinggi IPTA, IPTS, Masya Allah, memang ramai wanita. Kalau yang mula baru nak masuk tu kan berdaftar kan, lebih 60%, ada sampai 70%. 70% ada. Jadi kita tengok kemampuan wanita pada hari ini. Jadi yang kita nak adalah keadilan untuk kepimpinan wanita ini, supaya mereka diberi hak dan ruang, supaya mereka bersuara. Di parlimen kita, sebagaimana yang Berhormat sebut tadi, kita hanya ada 30 orang berbanding dengan 192 orang ahli parlimen lelaki. Maknanya lebih kurang 13.5% saja kepimpinan wanita di peringkat penggubah dasar Dewan Rakyat. Jadi kita haraplah, insya-Allah dia akan datangkan lebih lagi lah. Jadi kita mengharapkan supaya semua pihak, sebab dalam menangani isu ini dia tak boleh hanya satu pihak, semua pihak. Yang pertama dari sudut dasar dan perundangan. Mungkin kerajaan perlu meletakkan dasar dan perundangan. Maknanya setiap parti sekurang-kurangnya meletak minima 30% sebagai calon wanita untuk mengimbangi, sebagai orang panggil sebagai satu bagi semangat dorongan untuk mereka bersama dalam arus pembangunan negara. Tak seharusnya belia dan wanita dipinggirkan dalam pembangunan politik, tak seharusnya. Peranan mereka sangat besar. Begitu juga dari sudut peranan parti. Parti pun perlu diberi kesedaran. Dan kadang-kadang parti bagi ruang, kadang-kadang masyarakat pula dia tak kena jangan lihat sebelah mata peranan wanita. Saya tengok kemampuan YB sendiri, Masya Allah, dah 4 penggal di Dewan dan memegang
memegang beberapa kementerian sebelum ini. Kemampuan yang sangat terserlah. Jadi maknanya jangan pandang sebelah mata kemampuan wanita. Jadi kita mengharapkan supaya lebih banyak ruang dan peluang diberi sebagai wanita boleh berperanan dalam pelbagai segmen termasuk politik, sebab suara mereka sangat diperlukan untuk kita sama-sama membangun negara. Ada setengah negara yang telah meletakkan sampai 50%, 40%. Jadi kita masih lagi jauh lagi. Masih jauh ketinggalan. Masih jauh lagi. Ya betul. Ya Muhammad, saya tertarik dengan yang Muhammad kata tadi mengenai dasar tu 30%. Saya rasa dari awal tahun 2008 kita masuk tu memang cerita tu saja. Sebelum saya menjadi YB pun cerita tu saja. Tak ada topik lain. Bermakna kita ni macam tak didengar kan? Tak didengar. Jangan pandang sebelah mata lah. Jadi kita melihat peranan wanita memang penting. Kita tidak banyak suara di dalam politik ini. Wanita kena bersatu padu. Sebab itu kita tidak dapat mencapai apa yang kita hasratkan, terutama sekali 30%. Memang ada caranya. Ada caranya kalau ada di antara negara-negara, macam ada tempat-tempat tertentu dalam satu negara tu, dia tengok majoriti tu wanita tu berapa banyak di tempat-tempat itu, dan untuk bertanding dia letak calon wanita sama wanita berlawan. Ada yang mungkin tak bersetuju, tapi kalau 30% wanita sama wanita berlawan, kita masih dapat wanita. Ini yang dimaksudkan. Jadi apa yang pandangan yang Muhammad, mungkin yang Muhammad ada dasar dari segi parti PAS misalnya, boleh dikongsikan bagaimana cara mereka melihat. Sebenarnya sama, lebih kurang sama je kita parti antara kita dalam negara kita. Sebenarnya yang kita tuntut di sini bukan untuk menyaingi lelaki. Wanita bukan pesaing untuk lelaki. Kita adalah bersama untuk bina negara. Dengan keadaan kita meletakkan sekurang-kurangnya minimal 30% ini untuk membolehkan wanita berperanan dalam masyarakat dan negara. Dalam keadaan kita mempunyai separuh daripada pengundi. Separuh daripada pengundi ini adalah wanita. Dan mereka ramai di kalangan wanita profesional, orang yang berkemampuan, yang memang kita lihat kemampuan yang ada pada mereka. Jadi kalau dalam parti PAS sendiri kita tengok, alhamdulillah, Majlis Usara Ulama ni dia ada juga wakil muslimat di sana. Kita ada 2 orang wakil muslimat. Di peringkat AJK PAS Pusat, kami baru aja lepas muktamar di Kedah, Datuk Seri, dan kami ada 6 orang wakil muslimat di peringkat AJK PAS Pusat. Dan kan ada dewan-dewan, kita ada Dewan Muslimat, kita ada Dewan Pemuda, dan kita ada juga Dewan Sabikot. Sabikot ni untuk golongan warga emas. Kita ada Dewan Sabikon untuk lelaki, Sabikot untuk wanita, yang bau atas pada 60. Ini baru kita dengar. Kita ada dalam PAS, dan kita ada Amirah ni untuk anak muda, dan kita ada juga pelbagai NGO dah. Jadi sebenarnya pelbagai peringkat kita buat dan pelbagai program dibuat untuk memperkasakan parti. Dan kalau kita di peringkat kerajaan, sebenarnya contohlah pengalaman saya di Kelantan, kita dah 35 tahun jadi kerajaan, kita ada pelbagai lantikan di peringkat kerajaan. Selain daripada senator, selain daripada ADUN, Esko, Ahli Dewan Rakyat, kita ada juga penghulu wanita. Kita ada juga pegawai ibu tunggal. Pegawai ibu tunggal ni dia dalam istilah Kelantan diguna armalah. Armalah ni bahasa Arab, Datuk Seri. Dalam bahasa Melayu ibu tunggal lah. Jadi kita ada pegawai khas setiap DUN, setiap Dewan Undangan Negeri untuk jaga ibu tunggal. Jadi kita pegawai yang bertanggungjawab terhadap ibu tunggal. Setiap DUN kita ada 45 orang. Dia sendiri ibu tunggal juga ke? Tak semestinya. Ini pegawai yang menjaga kebajikan, yang mengambil semua, ambil tahu. Dan ini program di bawah Kerajaan Negeri Kelantan. Alhamdulillah. Kita ada. Dan kita ada juga ahli PBT, ahli majlis daerah. Kita ada juga penghulu wanita yang saya sebutkan tadi. Kita ada juga pegawai dakwah. Kita ada guru Quran wanita. Kita ada lebih kurang 2,700. Jadi maknanya penglibatan dalam PAS ni sebenarnya, dan kerajaan yang kita ada pelbagai peringkat. Cuma mungkin sebagaimana YB sebut tadilah, perlu ditambahkan lagi kuantitinya. Jadi tak tahu apa usaha yang Muhammad di kawasan yang Muhammad sendiri untuk menarik agar seramai-ramainya orang muda ni menyertai politik. Kalau menjadi politiknya macam biasalah, macam kita, kalau itu parti kita, memang kita nak bawa dia masuk ke parti kita kan. Ini pandangannya Muhammad.
Ya, penglibatan anak muda ini di antara satu cabaran hari ini. Kita lihat ramai juga anak muda yang tak berminat dengan politik. Betul. Jadi sebab itulah usaha perlu dilakukan. Kalau di Kelantan kita ada satu program dia panggil Academy Future Leaders. Yang mana program ini kita buat untuk melatih anak-anak muda supaya mereka dapat menjadi pemimpin untuk masa depan. Dan kita ada di bawah kita juga, kalau di bawah kami PAS kita ada program di bawah Amira, kita ada program di bawah Nisa, kita ada program di bawah Nusaibah, pelbagai program yang kita buat untuk melatih kepimpinan muda. Dan anak muda harus diberi kesedaran supaya mereka ini tahu bagaimana besar peranan mereka. Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, lebih daripada separuh untuk masa depan pengundi kita adalah anak muda yang berumur antara 18 hingga 30 tahun. Apatah lagi itu otomatik sekarang kan. Jadi mereka seharusnya berperanan, dan mungkin kita perlu latih mereka melalui sekolah lagi, ada latihan debat-debat politik ataupun mereka terlibat secara langsung melalui penerangan-penerangan, latihan dan sebagainya, supaya mereka lebih terdedah dan terbuka bagaimana mereka harus berperanan untuk menjadi pemimpin pelapis pada masa depan, Datuk Seri. Berbalik kepada kita bercakap dengan orang muda ni, orang muda ni ramai terlibat dalam social media ni. Dan kita sebagai wakil rakyat ni, ahli-ahli politik ni, selalunya kena kritik. Sebab mereka bebas bersuara sekarang. Dia tak perlu nak pergi mana-mana, dia klik saja. Kalau dulu ramai orang pembangkang menggolek-golek di atas jalan. Sekarang ni tak perlu buat itu, dia buang masa bagi dia orang. Jadi apa pandangan yang berhormat mengenai kritikan, terutama sekali di social media ni? Kadang-kadang kita tak tahu, sekarang ni kita ada AI juga kan. Jadi kita punya cabaran ini lebih kepada kritikan melalui social media, dan kadang-kadang mereka menggunakan AI. Mengkali guna muka yang berhormat bercakap, muka saya bercakap, menarik pelaburan, ataupun dia bercakap, kita mengatakan kita ni seolah-olah kita yang mengeluarkan tutur kata yang tidak baik, tapi digunakan sebagai satu dipromosikan, menunjukkan bahawa kita ni yang tak betul lah menjadi pemimpin. Apa pandangan yang hormat, apa yang boleh kita lakukan? Sebagai seorang ahli politik, pengalaman saya lah, yang pertama, kita jangan mudah koyak. Kita kena sabar, kita kena tabah. Jangan mudah koyak. Jangan mudah koyak. Jadi jangan jadi tisu paper lah. Macam tu istilah jangan baru. Jadi tisu paper, mudah koyak kan. Jangan mudah. Kita kena faham dengan perkembangan yang ada pada hari ini. Kita kena menghormati mereka. Kadang-kadang mereka mengkritik kerana mereka tidak faham. Jadi peranan kita sebagai pemimpin ialah kita kena beri penerangan yang baik, penjelasan isu-isu yang kita hadapi. Dan begitu juga dalam kita berdepan dengan golongan-golongan yang tak agama, golongan muda yang ini, kita kena mendidik mereka. Betul. Macam mana menjadi orang yang kena ada penghormatan, akhlak. Akhlak ni dalam menulis, dalam bercakap, dalam mengkritik, maknanya kita kena bukan sewenang-wenangnya. Jadi etika ini perlu diberi kepada anak muda. Dan tidak seharusnya menghalang mereka mengkritik. Bagi saya, kadang-kadang kritik itu memberi peluang kepada kita. Dia membina kita, ataupun untuk muhasabah. Kadang-kadang takut kita tersilap dalam berkomunikasi dan sebagainya. Jadi kita terbuka. Jadi sebab itulah dalam berdepan dengan cabaran isu semasa ini, saya menyeru kepada, terutama kepada anak-anak muda hari ini, harus kita mempunyai etika, kemudian akhlak. Kita menggunakan peraturan semak dulu, macam yang selalu disebut dalam parlimen. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Kongsi. Itu istilah yang selalu disebut dalam Dewan. Jadi insya-Allah supaya kita menjadi pengguna media yang beretika, yang saling menghormati antara kita, dan kita yang paling penting kritikan yang membina untuk kebaikan negara. Saya agak khawatir, saya sendiri agak khawatir kerana kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dikutuk dalam social media. Jadi kita nak balas balik, kadang-kadang kita kena tahu juga apa dimaksudkan kan. Oleh kerana dalam social media ni kadang-kadang dia secara pendek saja, kalau TikTok saja, kalau ada dalam social media yang kita kadang-kadang agak tidak faham apa yang dimaksudkan. Jadi
kita nak bayangkan apa kalau pada masa ini kita sudah membayar perkara melalui keadaan seperti ini, apatah lagi dalam masa 5 hingga 10 tahun. Bagaimana Yang Berhormat rasa keadaan kita? Sebab kita ni kita bukan dalam golongan yang sekarang ini orang ada Gen Z kan. Kita tidak lagi berada di Gen Z, tapi kita perlu membantu rakyat dan perlu mengetahui apa yang mereka nak. Soalannya sangat baik untuk kita fikir bersama ya. Kita kena melihat apa hala tuju negara kita dan kita kena melihat ke mana kita nak bawa masyarakat kita. Dalam keadaan suasana hari ini, dalam kita tengok pelbagai isu yang berlaku terutama dengan kerosakan institusi sosial dan dalam negara kita, ini perlu kita berbalik penyelesaiannya pada pandangan saya sebagai pimpinan dan sebagai ahli PAS, kita penyelesaiannya kepada Islam. Sebab kita melihat hari ini macam mana rosaknya institusi keluarga, bagaimana rosaknya jiwa bangsa kita hari ini, seolah-olah mereka sudah hilang hala tuju hidup, Datuk Seri. Sedangkan kita manusia diciptakan oleh Allah dengan tugas yang sangat besar. Saya ambil satu firman Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan tugas kita ditugaskan di muka bumi ini, ada tugas. Allah ciptakan kita bukan saja-saja, Allah tugaskan kita sebagai khalifah Allah. Jadi sebab itulah untuk 5-10 tahun akan datang, saya mengharapkan kita dapat melahirkan satu masyarakat yang sejahtera, yang mempunyai masyarakat yang jelas hala tuju ke mana hidup nak dibawa, dan kita akan ada lagi kehidupan selepas ini, kehidupan selepas mati. Jadi sebab itulah kita mesti mencorak bagaimana untuk kita bina sebuah keluarga yang baik. Sebab keluarga itu adalah asas pembentukan masyarakat dan masyarakat itulah akan membentuk negara. Jadi pembinaan keluarga yang baik itu mungkin kita tambah baik dari sudut macam mana program-program kekeluargaan. Kita ada LPPKN, banyak modul-modul. Saya tengok banyak sangat modul. Datuk Nenek pun ada, Datuk Seri. Modul macam mana pekerti untuk bina remaja yang baik. Nak kahwin, nikah kahwin. Masya Allah, sangat bagus. Ada honeymoon kedua pula. Ada honeymoon kedua. Jadi kita mungkin boleh tambah baik nilai-nilai yang ada untuk kita melahirkan masyarakat yang bermaruah, yang bermartabat. Begitu juga di bawah Jabatan Pembangunan Wanita. Tahniah Datuk Seri. Sebab di bawah Datuk Seri ni terlalu banyak ruang tu. Terima kasih Muhammad. Yang Berhormat, saya berbalik pada Yang Berhormat pernah memegang jawatan sebagai timbalan menteri kepada di KPWM. Saya nak tahu bagaimana Yang Berhormat dapat menggunakan apa yang Berhormat ada pada masa itu di kementerian, sama ada dapat dibawa ke kawasan ke tidak. Sebab apa saya bertanya begini Yang Berhormat? Kerana kita ni kadang-kadang kita pergi ke luar negara misalnya. Pergi ke luar negara, kita ada konferensi, kita ada macam-macam yang kita buat di luar negara. Ada pemimpin wanita di negara-negara ini bersama dengan kita menjadi dia berkongsi dengan hadiri di situ kan. Kita mewakili Malaysia, kita mewakili negara-negara lain juga ada yang mewakili negara mereka. Dia bercakap bukan main lagi. Lepas tu dah habis, saya tanyalah. Sebab saya tanya, when you do this, bila you buat macam ni, you cakap macam ini, so dia bercakap mewakili negara, bercakap berkongsi mengenai dasar. Tapi saya cakap, adakah you dapat mempraktikkan dasar ini di negara sendiri? Dia kata tidak, it's a very good opportunity. Saya ada ini peluang untuk saya bercakap. Dalam negara sendiri tak dapat. Jadi saya nak tahu, kita ni sama dalam negara kita. Banyak yang kita ingini sebenarnya kan. Ingini nak buat pembaharuan. Jadi sama ada Yang Berhormat dapat mempraktikkan dalam negeri lah misalnya. Jadi di antara perkara yang saya rasa pengalaman saya berada di Kementerian Wanita sekejap je. Saya ada tahun 2000 hingga 2020 hingga 2022, 2 tahun saja lebih kurang. Jadi semasa itu di antara perkara yang saya buat perubahan itu iaitu kita perluaskan fungsi pawai itu di seluruh parlimen. Jadi mana kita meletakkan target supaya setiap parlimen itu dah ada pawai. Masa
masa itu kawasan saya pun tak ada pawai, Datuk Seri. Ya. Jadi alhamdulillah hasil daripada tu kita dapat wujudkan pawai termasuk kawasan saya. Dan dan satu lagi yang saya sangat gembira ialah wujudnya PSAS yang kita yang Datuk Seri rasmi. Pusat Pembangunan Sosial Setempat. Yang satu-satunya yang statik tu berada di Rantau Panjang, Kelantan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur yang kita boleh baktikan kepada masyarakat. Masya-Allah sangat besar hati, dan Datuk Seri sendiri yang datang merasmi masa tu. Masya-Allah itu, dan di antara pembaruan, dan kita juga berusaha untuk turun ke semua pejabat-pejabat JKM untuk melihat apa penambahbaikan yang perlu kita buat di pejabat-pejabat institusi JKM. Dan sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat di bawah kementerian ini, melalui agensi-agensi kita. Kita lihat di antaranya ialah tentang program pendidikan kerohanian kepada petugas-petugas kita. Saya ingat satu pengalaman apabila saya turun banjir di Johor pada masa ketika itu. Di antara perkara yang saya buat kelainan ketika itu ialah saya bagi motivasi kepada staf-staf kita dengan pendidikan kerohanian. Jadi ketika itulah sebab mereka ni bayangkan dalam keadaan struggle betul-betul nak jaga kebajikan. Mereka sendiri pada masa tu berdepan dengan COVID, berdepan pula dengan banjir pula yang berpanjangan masa itu. Jadi ketika itulah kita membuat program kerohanian, bimbingan untuk saya sendiri yang bagi ceramah kepada staf supaya kita harus hadapi ini dengan tabah, dan kita bekerja di bawah JKM ni bukan semata dapat gaji, tapi kita berebut pahala. Jadi itulah di antara pengalaman manis kita berebut pahala. Jadi berada di kementerian ni, saya pun kongsi dengan Datuk KSU sebenarnya. Saya kata Datuk KSU datang ke Kementerian Wanita. Masa tu dia mula-mula datang ke kementerian, masa saya ada di situ. Datuk KSU datang sini, kalau nak dapat peruntukan besar-besar di sini tak adalah, tapi kita dapat ruang untuk dapat pahala. Kita bekerja membantu insan yang memerlukan. InsyaAllah Allah akan beri ganjaran pahala yang besar. Amin. Itulah. Dan saya juga doakan Datuk Seri insya-Allah diberi kekuatan dan dapat pahala yang sebanyak-banyak. Sebab ruang tu dapat pahala yang banyak, Datuk Seri. Amin. Sama-sama lah kita doa untuk wanita. Sebenarnya saya bertanya soalan seperti itu supaya dapat dikongsikan. Sebab kalau saya nak bercakap macam saya nak cerita benda yang sama saja. Jadi kalau datang daripada Yang Berhormat, alhamdulillah lah. Itu belum banyak lagi kan. Pawai tadi tu, banyak lagi sebenarnya. LPPKN tu yang nak kahwin, yang nak ada anak, nak zuriat semua tu. Banyak yang boleh dikongsikan. Mungkin Yang Berhormat sebelum kita akhiri kita punya ni, boleh tak kongsi apa yang terbaik untuk wanita di Kelantan? Supaya kita dapat bandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Di Kelantan kita ada pelbagai lah, termasuk selain daripada kita ada Esko Wanita, kita ada Urustia Pembangunan Wanita ataupun dipanggil ringkasannya UKWA. Kita ada staf lebih daripada 30 orang di sana, dan kita ada Majlis Perundingan Wanita Negeri Kelantan. Yang mana kita libatkan NGO bersama dengan Kerajaan Negeri. Alhamdulillah. Dan kita ada juga Majlis Perundingan Wanita Parlimen. Di setiap parlimen pun kita ada Majlis Perundingan Wanita, dan di samping itu kita buat bahagian jahitan. Kursus jahitan ni kita ada di bawah Urustia ni, kita adakan di setiap DUN. Kita ada 45 tempat kursus jahitan untuk ibu-ibu tunggal, untuk suri-suri rumah. Alhamdulillah sekarang ni dah ribuan dah yang dapat sijil, mereka dah lulus dan dapat dana pendapatan hasil daripada jahitan. Sekarang ni upah baju pun mahal, Datuk Seri. Jadi dengan ada kursus jahitan memberi peluang mereka dapat pekerjaan dan daripada mereka dapat menjahit baju sendiri dengan kemahiran yang ada. Selain daripada tu kita ada juga program buat duit daripada rumah. Buat duit daripada rumah ni program yang inisiatif. Nama program tu buat duit daripada rumah. Iya, Datuk Seri. Maknanya buat jahitan manik, buat raga dan betul jadi jualan, tapi buat di rumah. Kita buat kursus-kursus. Kita juga ada program kulinari untuk masakan ni, untuk masakan ni untuk bagaimana mereka mendidik anak-anak muda yang minat dari sudut masakan, kita turun ke kampung-kampung. Selain daripada kita ada program ibu tunggal, kita ada pegawai ibu tunggal, dan kita ada register ibu tunggal ni
setiap-tiap tahun, dan kita ada skim armalah iaitu insurans khas yang kita buat untuk ibu tunggal. Sekiranya satu ibu tunggal tu kematian suami, jadi dia ada anak-anak yang kecil, jadi kita akan bagi sagu hati one off lah mengikut jumlah anak. Dan dan kita ada juga program Azziwaj. Azziwaj ni untuk orang yang baru, anak muda yang baru nak berkahwin, Datuk Seri. Mereka yang miskin B40 yang mereka nak kahwin tapi tak mampu, maka di bawah program kerajaan negeri kita ada bagi RM1,000 satu pasangan yang baru nak kahwin. Syarat kahwin kali pertama. Jadi ini menggalakkan anak muda untuk mendirikan rumah tangga untuk memudahkan. Kami pula memerlukan penduduk ramai. Betul itu sokongan. Seronoklah bercakap dengan Yang Berhormat. Ada masa kita dapat bercakap lagi lah, sebab kita ni didengar tadi tu banyak program-program. Kita nak menggalakkan lebih ramai lagi orang muda ni menyertai politik ini supaya mereka boleh bukan saja mendengar kita, mereka juga boleh berkongsi apa yang mereka rasa harus dilakukan sebagai kerajaan. Jadi kali ini kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Zaila, kita dapat ada pelbagai perkongsian. Pengisian kita berbeza daripada yang lain. Jadi syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita. Dapat kita dengar macam-macam pelbagai program dan juga pengalaman Yang Berhormat tadi. Diharapkan pada masa yang akan datang kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Dan saya doakan Yang Berhormat sihat, selamat, dan kita dapat bertemu selalu, dapat berinteraksi lagi ya. Jadi ini peluang kita, dan kita minta supaya adalah yang dapat mungkin mempunyai minat untuk menjadi orang politik dan boleh membuat lebih baik pada kita ya. Okay, terima kasih lah. Terima kasih.